Program Dare to Lead dianjurkan dengan objektif utama bertujuan untuk meningkatkan kemahiran interpersonal, meningkatkan keyakinan diri dan memantapkan kemahiran kepimpinan pemimpinan sebaya. Melalui penyertaan dalam Dare to Lead, PRS telah menunjukkan peningkatan kemahiran interpersonal, mampu berinteraksi dengan baik dalam menjalankan tugasan sebagai pemimpin di sekolah, meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap di khalayak ramai, dan PRS semakin berani dan dapat mengendalikan aktiviti dengan baik dan terancang. Objektif utama pelaksanaan program ini ialah yang pertama, meningkatkan kemahiran interpersonal untuk memantapkan kepentingan murid. Yang kedua, meningkatkan keyakinan diri PRS melalui pengucapan awam. Dan yang ketiga, memantapkan kemahiran kepimpinan melalui pengendalian program PRS. Idea pelaksanaan program ini ialah berdasarkan kepada beberapa kenyataan masalah. Yang pertama, terdapat ramai dalam kalangan PRS yang tidak dapat menguasai kemahiran sosial dan menghadapi kesukaran dalam interaksi. Yang kedua, PRS kurang keyakinan untuk bercakap di khalayak ramai sehingga melahirkan perasaan gugup dan terbentar. Dan yang ketiga, PRS tiada pengalaman dalam mengurus dan mengendalikan aktiviti ataupun program. Metodologi yang digunakan untuk melancarkan program Dare to Lead yang pertama ialah memberi tugasan. GBK memberi tugasan kepada PRS untuk mencari bahan program Dare to Lead sebelum mengendalikan slot perkongsian melalui banyak sumber termasuklah temu bual. Selain dapatan daripada bahan bercetak untuk meningkatkan kemahiran interpersonal PRS. Metodologi yang kedua ialah melalui pembentangan. GBK memberi peluang kepada PRS untuk membuat pembentangan dan juga perkongsian melalui program Dare to Lead secara berjadual. Hal ini untuk meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Metodologi yang terakhir bagi melancarkan program ini adalah kursus berterusan. GBK memberi kursus kepada semua PRS secara berterusan bagi memastikan PRS mampu mengurus program dan juga aktiviti yang dilaksanakan di sekolah dengan baik dan juga mantap. Program Dare to Lead telah memberi impak yang sangat besar kepada PRS iaitu dapat meningkatkan kemahiran interpersonal PRS dan juga mereka mampu berinteraksi dengan baik dalam menjalankan tugasan sebagai pemimpin di sekolah. Program Dare to Lead ini mampu meningkatkan kemahiran interpersonal dalam diri saya dan saya juga mampu berinteraksi dengan baik di khalayak ramai sebagai pemimpin sekolah. Contohnya, saya nak pengurusi PRS dan saya kena handle program-program di sekolah. Lepas tu, ini juga saya kena berinteraksi dengan baik di khalayak ramai. Tambahan pula, saya diberi kepercayaan oleh cikgu untuk mewakili sekolah memasuki pertandingan syarahan simposium kerjaya peringkat negeri Kedah pada tahun lepas. Pada awal-awalnya saya tak percaya dan saya terkejut kerana cikgu pilih saya sebab saya tak pernah masuk apa-apa pertandingan pun dekat sekolah. Tapi cikgu memberi kepercayaan dan meyakinkan diri saya bahawa saya boleh buat dan pada akhirnya saya buat yang terbaik dan saya dapat Nap Johan. Saya berasa terkejut dan gembiralah apabila nama saya diumumkan sebagai Nap Johan tu. Lepas tu ini bukti dia bahawa saya dapat berinteraksi dengan baik di khalayak ramai. Impak daripada program ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri PRS untuk bercakap di khalayak ramai, terutamanya kepada PRS yang menyertai program ini buat pertama kali. Mereka juga mampu berkomunikasi dengan baik sama ada dengan rakan PRS, rakan-rakan lain dan juga guru-guru serta staf yang berkhidmat di sekolah. Program Dare to Lead ini telah memberi impak kepada diri saya dalam meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap di khalayak ramai. Lepas tu, sebelum saya melakukan program ini, saya rasa gemetar dan takut dengan pandangan orang sekeliling. Tapi selepas saya telah melaksanakan program ini, saya rasa gembira kerana dapat melaksanakan program ini dengan dayanya. Lepas tu, saya rasa saya boleh untuk bercakap di depan khalayak ramai walaupun ini pertama kali saya lakukan program ini.
pertama kali saya buat program ni untuk mencapai depan orang ramai. Program Dare to Lead ini juga memberi impak kepada PRS untuk mengurus dan mengendalikan aktiviti yang dilaksanakan di sekolah dengan baik dan terancang. Pengendalian pengurusan program yang dilaksanakan juga dapat berlangsung secara sistematik dan berkesan. Pada pendapat saya, program Dare to Lead ini telah memberi impak yang positif kepada diri saya dari segi mengurus dan mengendalikan aktiviti dengan baik secara teliti, sistematik dan berkesan. Sebagai contohnya, saya sebagai ketua PRS, cikgu telah menaruhkan harapan yang tinggi dan tanggungjawab yang tinggi kepada saya. Natijahnya, saya telah menguruskan program-program di sekolah seperti jamuan akhir tahun PRS sesi 2023-2024, khusus kepimpinan pengawas asrama dan khusus PRS tahap sulung di sekolah. Kesimpulannya, saya yakin dengan adanya program Dare to Lead ini, saya dapat menguruskan dan mengendalikan program dengan lebih sistematik dan terancang. Akhir sekali, program yang dilaksanakan ini berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan melalui aktiviti yang telah dirancang dan juga mendapat kerjasama yang baik dan sepenuhnya daripada semua PRS yang terlibat. Pelaksanaan program ini juga memberi impak yang sangat positif dan memberangsangkan dalam karangan PRS sebagai salah satu pemimpin di sekolah.